Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama dengan anak-anak muda di peringkat akar umbi selalu dia kata kalau saya interview ambil orang yang top-top je kan. Yalah kalau ambil orang UMNO dia cerita pasal UMNO yalah kan. Tapi hari ni tuan-tuan dan puan kita hari ni bersama dengan anak-anak muda geng-geng rider ni. Saya pun lesen tak ada, lepas ni saya nak ambil lesen. Korang-korang ada B2 Jadi apa yang berlaku sebenarnya, sebelum tu saya nak introduce ini anak muda kita yang antara tenaga penting yang menjayakan program malam ni. Kalau kita tengok suasana politik di Negeri Sembilan ni, asyik UMNO je yang kena bahan kan. Hari-hari PH bantai UMNO segala macam lah, jahat lah UMNO, pengkhianat lah UMNO ni kan. Hari ni kita ambil peringkat akar umbi, kita nak tanya dengan diri sendiri apa yang berlaku. Baik, tolong bagikan nama dan apa yang kita buat pada malam ni. Okay, terima kasih Datuk. Okay, saya Engineer Hafizan bin Idris, merupakan sekarang ni masih jawatan pejabat awam lah di satu agensi kerajaan. Okay, hari ini program kita adakan santai anak muda yang mengumpulkan ramai kelompok-kelompok yang utamanya di Dun Paru ini Datuk. Mana kita ada beberapa kumpulan yang ada tu daripada Area ZP Team, ada daripada geng 77, dia banyak Datuk. Dia berlatar belakang ramai yang latar belakang yang berbeza. Ada yang Foreman, ada yang Food Panda, delivery dan sebagainya Datuk. So kita punya objektif malam ni Datuk, untuk kita nak himpunkan, untuk pertama untuk ukhuwah lah, dan yang kedua untuk kita selitkan agenda pentingnya kita ni sebagai anak bangsa untuk mainkan peranan, terutama kita sebagai rakyat di Negeri Sembilan, untuk buktikan peranan kita, fungsi kita pada pilihan raya negeri yang akan datang. Baik, ramai orang yang agak terpengaruh khususnya rakyat Negeri Sembilan hari ni agak keliru. Dikabarkan UMNO ni macam-macam, segala yang negatif lah dilemparkan kepada UMNO. Walaupun UMNO ada 14 kursi di dalam Dewan Dun, tapi seolah-olah suara UMNO ni tak kedengaran, diorang tak nampak lah UMNO ni punya peranan. Komen IR. Okay, kalau bagi saya Datuk, kalau kita tengok memang kita ada kursi yang banyak, ada 14, dan kita pun berkonsepkan perpaduan dengan mengambil kira persetujuan di peringkat atasan. Tetapi peranan yang diberikan kepada UMNO bagi saya tak jelas di sini. Jadi menunjukkan bahawa mereka ini merupakan nak ambil peluang pada kita. Contohnya satu Datuk, tentang pelantikan timbalan speaker. Kita dah planning seperti awal dulu, timbalan speaker mesti datang daripada UMNO. Tetapi benda tu tidak direalisasikan. Setelah dia ada desakan daripada pemuda UMNO, barulah jawatan itu diberikan kepada YB Datuk Asna Adun Lenggeng sebagai timbalan speaker. Kalau sebelum tu tak ada. Jadi tengok peranan UMNO di sini. Macam kita nak katakan Datuk, macam dibuli pun ada juga. Kalau saya. Baik, kalau kita tengoklah, orang kata kuat sangatlah kerajaan yang ada di Negeri Sembilan ni, kerajaan yang diketuai oleh Pakatan Harapan. Soalan saya ialah, walaupun nampak-nampakkan kuat, nampak-nampakkan bagus sangat, tapi kenapa baru 3 tahun dah terpaksa bubar dah kerajaan ni? Apa masalah dia? Kalau bagi saya Datuk, kalau bagi saya adalah satu kebijaksanaan lah sepatutnya. Pemimpin dia perlu bijaksana. Tidak semua perkara perlu kita libatkan. Contoh adat, isu dia eksekutif, kuasa eksekutif sebenarnya tak perlu campur tangan. Kerana dia ada institusi adat yang berbeza. Jadi kita kena biarkan institusi adat itu menyelesaikan masalah tersendiri. Tapi bila mana ada kuasa eksekutif ni di peringkat kerajaan negeri campur tangan dalam adat ni, menyebabkan ia terganggu dan ada bias. Bila ada bias, maknanya dia dah tak adil lah. Dia dah berpihak kepada satu pihak lah. Jadi benda ni lah menjadi punca utama berlakunya krisis adat pada hari ini. Baik. Itu yang kita nampak hari ni macam hari ni 27 hari bulan ni, kita tengok ada 2 undang baru ditabal. Jadi kita tak nak menyentuh soal isu 3R, isu soal tu kita biarkan Datuk-Datuk undang untuk menjawab. Tetapi hakikatnya hari ni orang tuduh UMNO ini bukan pasal undang sangat. Ini sebab UMNO gila kuasa ni. Sebab itulah Top Min terpaksa bubarkan kerajaan ni. Komen Ayah. Kalau bagi saya Datuk, sebab ini pun dia tidak melibatkan isu 3R isu adat. Tetapi ini saya rasa dimanipulasi. UMNO dipaksa ataupun digambarkan naratif negatif ni dimainkan agar nampak untuk menutup kelemahan mereka. Sebenarnya kuasa untuk mentadbir ini adalah kuasa mereka. Tapi kenapa nak salahkan UMNO yang tidak ada kuasa secara langsung sebagai penyebab kepada isu ini? Okey.
Sekarang ni Dewan dah dibubar, tapi kita tengok suasana di Negeri Sembilan ni masih aman lagi. Mungkin kerana ramai yang bertumpu di Negeri Johor kerana hari ni penambahan calon kan. Tapi apa sentimen di peringkat akaun ubi, di peringkat masyarakat, apa sentimen sebenarnya? Adakah mereka termakan dengan cakap-cakap PH yang sebenarnya UMNO jahat, UMNO lah khianat kita, terpaksa kita bubar tengah malam kan? Jadi komen ayah. Kalau bagi saya tengok, kalau dari segi laman media sosial tu, naratif itu sedang dimainkan, sedang diwar-warkan untuk menggambarkan UMNO ni pengkhianat, tebuk atap, tikam belakang dan sebagainya yang menjurus kepada benda negatif. Tetapi pada hakikatnya di bawah, bila kita jumpa dengan orang yang sebenarnya, jumpa dengan orang lama, jumpa orang muda, sebenarnya mereka pun tidak selesa dengan keadaan sekarang ini, sebab dia telah menyebabkan pandangan orang luar daripada Negeri Sembilan kepada Negeri Sembilan tak baik. Jadi saya rasa naratif negatif itu sebenarnya sedang memakan diri pihak kerajaan sekarang ni lah, kerajaan negeri sekarang. Baik, sebagai anak muda lah di Negeri Sembilan dalam masa 3 tahun ni, apa game changer yang telah dibuat oleh kerajaan Negeri Sembilan ni kepada anak-anak muda? Bantuan ke atau apa perkara yang dibuat kepada orang muda khususnya yang boleh dibanggakan oleh Pakatan Harapan? Kalau bagi saya, sebenarnya kerajaan hari ini sebenarnya dia meneruskan kegemilangan kerajaan yang amat berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan dulu, Timbalan Presiden, Timbalan Menteri Luar sekarang lah. Dia hanya menyambung legasi kepimpinan yang baik, sebab kewangan yang kukuh bermula ketika zaman Datuk Seri Tok Mat memegang jawatan MB. Jadi kalau nak katakan kebaikan kepada ni, memang ya, mana-mana kerajaan pun ada yang buat baik untuk rakyat. Cuma mungkin apabila kerajaan ni Barisan Malaysia dulu buat lebih banyak kepada, dan jelas dia punya kesan dia kepada anak muda lah. Baik, kalau kita tanya pandangan anak muda lah, figura-figura politik yang hebat-hebat yang ada di Negeri Sembilan, khususnya dalam UMNO Barisan Nasional lah, siapakah yang pada pandangan IR yang patut kita jadikan poster boy? Poster boy. Ini soalan cepu mas. Tak apa, ini kita lontarkan saja pandangan. Ini agak berat tu Datuk. Nak berkata saya takut bias ke apa kan. Ini pandangan anak muda je. Okey, kalau pandangan kebiasaannya, tengokkan segi momentum sekarang ni, molek sekiranya Menteri Luar kita lah, Datuk Seri Tok Mat. Nak kena balik semula jadi MB? Why not, kalau kita nak mempertahankan, nak mengembalikan kebilangan adat, sekiranya perlu, saya rasa memang ada keperluan untuk Timbalan Presiden untuk kembali menjadi Menteri Besar untuk memulihkan keadaan sekarang. Sebab saya rasa beliau adalah orang yang sangat memahami tentang institusi adat, sangat menghormati institusi adat dan mempunyai pengetahuan yang luas untuk mengenai institusi adat. Baik, sekarang ni Tok Mat dia pada saya dia adalah parliamentary material. Maksudnya dia adalah minister material. Sekarang ni lah. Betul. Nampak bagi apa Kementerian Luar pun hebat, Kementerian Pertahanan pun orang hormat kan. Tak adalah bila masuk Kementerian Pertahanan dulu tiba-tiba dia pakai baju komunis kan. Tukar colour macam colour komunis. Jadi Tok Mat ni dah memang orang hebat. Agak-agaknya selain daripada Tok Mat, ada tak tokoh-tokoh lain yang mampu menyaingi kebolehan dan keterampilan Tok Mat sebagai pemimpin di Negeri Sembilan? Itulah, kalau sejujurnya dia memang ada beberapa, kita memang dalam Negeri Sembilan tidak ketadusan kepimpinan Datuk. Macam Datuk Seri Jalal pun selaku Pengerusi Perhubungan Negeri pun ada credibility dia, wibawa untuk menjadi poster boy. Yang berhormat Datuk Asnaf selaku Timbalan Speaker pun ada juga. Lepas tu macam Datuk Faizal, Ketua Adun Linggi pun ada aura untuk menjadi seorang yang kita katakan memimpin di dalam Negeri Sembilan. Dan ramai lagi sebenarnya Datuk, anak-anak muda pun ada juga. Kita pun ada beberapa anak muda macam Ustaz Sufian, Dun Sri Menanti, Datuk Zaidi, Dun Jeram Padang. Ada. Mana kita dekat Negeri Sembilan ni tidak ketarusan kepimpinan muda di dalam UMNO. Mana calon ready made tu yang terkedepan sekarang ni Tok Mat lah. Tok Mat. Baik, ada pandangan orang saya pergi jumpa di grassroots, ada pandangan orang boleh tak dipertimbangkan KJ sebagai poster boy untuk Negeri Sembilan? Pandangan anak muda. Okey. Kalau dari segi pandangan orang politik dengan tidak politik ni dia berbeza Datuk. Saya tak nak pandangan politik, saya nak pandangan akaun undi. Pandangan akaun undi,
Dia kalau untuk secara taktikal nak menang, dia adalah satu kaedah yang baik lah. Kaedah baik. Dan dia perlu disokong oleh kekuatan di peringkat akar undi dah. Saya rasa di peringkat anak muda, non-partisan, populariti KJ baik. Cuma dia perlu perkasakan di peringkat jentera, di peringkat akar umbi, di peringkat UMNO tu sendiri lah. Ya, betul. Yang itu perlu dikaji dan dilihat lah. Ya, betul. Saya seronok lah tengok anak-anak muda kita ni kan, dapat kita himpun. Saya tak pernah imagine UMNO mampu menarik generasi muda yang ada macam ni. Pandangan IR macam mana? Kalau tengokkan dia punya sentimen, dia orang ni kadang-kadang, dia orang sebelum ni, Datuk, dia orang ni tak suka pada isu politik ni. Kalau kita bercerita pasal UMNO, Barisan Malaysia, mereka tak selesa. Tapi hari ini berbeza. Hari ini memang mereka ingin melakukan perubahan. Mereka ingin lakukan satu, kita katakan, pembaharuan. Itu yang dia orang boleh turun. Walaupun kita dah jelas, kita katakan program ini melibatkan program politik. Tapi dia orang datang juga. Itu yang saya agak cuba tengok sana tengok tu. Ini anak-anak muda ni, dia buatkan kita rasa pelik. Kumpulan-kumpulan ni biasanya dia menyampah nak tengok program-program yang macam kita ni politik. Betul. Tapi hari ni kita nampak ada satu perubahan sikap lah. Perubahan sikap anak muda. Agak-agaknya IR yang rapat dengan dia orang ni. Apa yang mendorong mereka berani menampilkan diri, memberi sokongan kepada kita pada malam ni? Kalau secara personal, bila ditanya kenapa dia orang nak inwah, dia kata dia orang nak menyokong kerajaan dia. Sebab dia kata nostalgia, memori SBN dulu buat lebih baik daripada sekarang. Mungkin dari segi pentadbiran, mungkin dari segi layanan, mereka merasakan kerajaan masa Tok Mat dulu buat lebih terasa kat diri dia orang. Jadi itu yang menyebabkan mereka semangat nak buat. Dan bila kita katakan kita ni nak buat program politik ni, boleh tak kita punya stiker semua dalam politik? Kita ada stiker Barisan Nasional tu. Dia orang kata okey, boleh. Orang boleh tampal kat motor-motor dia orang. Oh, sampai tampal kat motor? Tampal kat motor. Maknanya dia orang dah memang declare, dia orang memang penyokong pada Barisan Nasional. Baik. Kalau kita tengok prestasi kerajaan negeri dan juga di peringkat persekutuan ni, kita rakyat Malaysia ni disajikan dengan banyaknya pencapaian-pencapaian indikator ekonomi, angka-angka ekonomi yang hebat-hebat, pelaburan asing masuk antara yang tertinggi, segala-galanya tertinggi lah, segala-galanya bagus. But what went wrong sehingga kan orang-orang muda, orang-orang yang dah berumur, yang duduk di kampung-kampung, yang biasanya pengundi setia BN, hari ini mereka menyatakan ketidakpuasan hati tu secara terbuka. What went wrong? Semua dah bagus. Jadi kalau semua dah bagus, kenapa boleh jadi seperti apa yang terjadi hari ini? Angka-angka tu kadang-kadang dia hanya dicetak di atas kertas je tu. Dia tidak diterjemahkan dalam keadaan yang sebenar. Dan pelaburan asing, kita katakan banyak dari segi pendapatan. Tapi rakyat di bawah tak terasa secara jelas benda tu. Jadi sekarang ni, mereka sekarang ni yang penting makan minum dia orang, keselamatan dia orang, rumah, pendidikan anak-anak, mereka terasa tu. Sekiranya kerajaan katakan, oh kita dapat banyak KDNK yang luas, tapi bila kita pergi pasar, kita punya kuasa membeli tu rendah. Jadi mereka terasa. Jadi saya rasakan dia punya impact tu adalah berkenaan tentang diri mereka sendiri tu. Tu yang diorang tak nampak sangat figure-figure yang telah dijaja oleh pihak-pihak sana. Saya boleh mengesahkan lah bila kita jumpa dengan peringkat akar umbi, masyarakat bawah. Dia kata you all semua boleh cerita lah dalam parlimen tentang angka, tentang apa, tapi kami yang ada di bawah ni kononnya bila GST dulu dihapuskan, harga barang akan turun, rakyat akan dapat faedah. Tapi bila GST tu ditarik balik, dihapuskan, dibagi garden leave 3 bulan tax free, keadaan tak berlaku seperti apa yang diwawarkan. Cuba nyanyi lagu A, B, C, D, E, G, S, T. Hari ni ada tak? Agaknya orang berbangga tak dengan kos hari hidup? Turun ke tidak? Atau macam mana? Itulah. Macam istilah saya bukan nak pasal percukaian ni Datuk, tapi macam-macam GST biasanya government sendiri tanggung. SST sama-sama tanggung. Maknanya dulu memang government, GST ni memang satu kita katakan sistem percukaian yang baik. Kalau tak, kenapa ada lebih 100 lebih negara buat VAT ni, sistem yang sama kan. Cuma benda tu
bila kita katakan itulah kadang-kadang nasib untuk rakyat ni ditentukan disebabkan kita katakan undi orang ataupun dia tak suka benda yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan dulu. Maknanya diubah. Walaupun benda yang diubah tu sebenarnya kadang lagi mudarat daripada yang baru tu. Jadi itulah mungkin sentimen tengok orang kata cukai kurang, tapi bila kita katakan rakyat masih terbeban. Macam saya katakan tadi, nilai kita nak membeli tu, kuasa membeli kita rendah. Sebab ini yang terkesan kepada rakyat hari ini. Baik. You mewakili suara anak muda, IR. You mewakili suara anak muda. Hari ni anak-anak muda ni dari segi peluang pekerjaan dan dari segi gaji lah. Rata-ratanya ada atau tidak keluhan di kalangan anak muda? Berapa mudah mereka boleh dapat kerja dan macam mana gaji yang mereka nikmati? Dah okey, dah bagus atau macam mana? Itu sangat saja betul. Itu dia tengok pada lokaliti. Dia tengok tempat. Kalau macam sekarang ni kat Dun Paru ini yang rata-ratanya adalah bandar di pinggir bandar lah. Kita sub bandar kat sini. Rata-rata kalau tengok dari segi pendapatan memang sekarang banyak yang gaji minimum. Keperluan mereka pun bila kita tanya pun perlu bercatur. Mana diorang lebih kepada keperluan daripada kehendak. Jadi mungkin keupayaan untuk diorang membeli tu masih lagi rendah. Johor itulah inilah. Kalau kami datang ke Johor, kami jadi kerajaan Pakatan Harapan akan buat jauh lebih baik lah. Sampai ditegur oleh Juli Amat Mulia, pemangku Sultan Johor. Datang Johor jangan mengata-ngata orang kan. Jadi ini memalukan. Terus senyap. Terus senyap. Dan hari ini saya tak nampak ada banyak perkara yang mampu mereka cakapkan. Bila semalam dah dilancarkan manifesto, ada 63 tekad manifesto. Ada banyak perkara unik yang ditonjolkan dalam manifesto untuk orang muda. Termasuklah saya nak bagi perbandingan termasuklah di orang muda di negeri Johor yang nak beli rumah kerajaan negeri kalau dipilih mereka akan sediakan bantuan deposit nak beli rumah tu pun kerajaan negeri akan bantu. Itulah Itu manifesto ni lah. Manifesto Barisan Nasional lah. Jadi kita nak bantu sampai ke tahap tu kita fikir. Jadi kalau di Negeri Sembilan ni kita tengoklah nanti apa dia orang nak buat kan. Sebab berjanji dah banyak. Yang ditunaikan boleh dikira berapa kan. So komen IR lah bila bersembang dengan anak muda ni. Agak-agak mereka rasa hancing kena kencing tu dah hilang belum lepas 3 tahun? Dia kurang berkata tentang manifesto ni Datuk. Kadang-kadang banyak retorik daripada yang realiti. Kadang-kadang mereka yang berceritakan cerita dulu, fikir kemudian macam mana nak buat. Jadi janji dulu. Fikir kemudian. Mana secara realitinya agak sukar. Jadi benda ini kalau dulunya mungkin anak-anak muda ini terpengaruh. Suka mendengar benda yang hebat, suka mendengar benda yang dahsyat. Yang retorik lah. Retorik. Tapi hari ini bila beberapa janji sukar untuk dilaksanakan, mereka dah mula berfikir kembali. Adakah tawaran yang akan diberikan nanti lebih baik ataupun sama juga dia punya nasib seperti mana manifesto itu dulu. Mana sekarang ni anak muda bukan jenis yang tak faham. Mereka boleh berfikir dan mereka boleh tahu mana yang kaca, mana yang permata. Macam tadilah nampak anak-anak muda ni Datuk kan, nampak macam motor. Tapi bila bercakap, hujah dia orang tu kadang-kadang saya kata, hebat juga idea dia orang. Dahsyat idea. Maknanya kita jangan anggap bahawa dia orang tu tidak ada idea, tidak boleh berfikir, ada ikut saja tak. Sekarang dia orang sangat berfikir dan sangat pandai untuk menentukan untung nasib mereka pada masa akan datang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan di Negeri Sembilan ni dalam pembangunan sukan kita nampak memang sangat-sangat digalakkan lah untuk anak-anak kita bersukan. Kita tengok stadium pun ada banyak yang bagus-bagus. Sukan-sukan lawn bowl pun kita tengok ada track yang bagus. Banyak lagi sukan-sukan diberi keutamaan lah. Macam tadi apa yang anak-anak muda ni cakap, kita nak buat lita drag. Lita drag tu untuk makluman tuan-tuan di Sandakan saya pergi tengok dia gunakan kawasan airport lama Sandakan Tawau tu, dia buat lita drag. So maknanya Negeri Sembilan ni saya rasa masih banyak lagi kawasan yang boleh kita buat untuk kita accommodate keperluan anak muda ni Jadi jangan jadi macam satu negeri tu dekat Kedah. Dekat Kedah janji nak buat lita spa kan, nak buat lita motor kan. Janji tinggal janji lah. Dah berapa kali pilihan raya tak jalan-jalan juga kan. Jadi pada IR lah harapan anak muda ni walaupun dia tak cakap banyak, tapi bila sekarang ni
dahsyat kuasa memangkah dia orang tu. Komen. Ya. Kita sekarang Datuk, kuasa memangkah, kita katakan satu orang mak rempit, nilai pangkah dia sama dengan seorang yang bergelar besar. Maknanya Datuk ke dia, PhD Datuk ke dia, PhD sama ke, satu-satu. ada IR ke apa, semua sama je undi. Tak ada IR, ada 3 undi. Yang budak-budak ni 1 undi, tak ada. Semua sama. Jadi apa yang mereka hasratkan, apa yang mereka impikan, patutnya boleh kita fikir, bincang untuk terjemahkan. Kadang-kadang kat sini memang area untuk diorang berlumba selalu kan. Bila tak tanya, diorang tak diberi ruang untuk tempat untuk diorang nak tonjolkan diorang punya keinginan diorang tu. Dan sekiranya kita berbincang cara baik atau kita ada idea untuk bekerjasama untuk bagi kelulusan dalam tempoh masa yang tertentu, contohnya daripada pukul 2 pagi ke 4 pagi ke whatever sama, untuk mereka luahkan apa dia orang punya minat tu, dan benda tu sebenarnya manfaat pada kita. Dia orang pun dah tak terjebak dengan lumba haram. Banyak benda yang kita katakan kurangkan kadar kemalangan. Kadar kemalangan tu maknanya, dan kita ajar mereka, mungkin dalam tu mungkin adakan jadi potensi-potensi untuk kita bawa ke sukan pemotoran negara. Dan yang paling penting, bila dah kumpul ramai-ramai ni, kita boleh kongsi dan terapkan nilai-nilai yang lebih murni, nilai-nilai yang baik kan, kepada mereka. Inilah peluang untuk kita dekati anak muda dan kita sampaikan mesej yang bagus-bagus kepada mereka. Jadi Ayar, kita ini baru sesi pembukaan ini belum kempen betul-betul ni. Jadi kita akan bersama lagi dengan banyak lagi pemimpin muda, pemimpin akar umbi. Kita nak dengar suara rakyat ni. Kalau dengar suara orang politik kan, semuanya bagus, orang tu jahat, kamu jahat, saya baik. Jadi untuk menunjukkan diri tu baik, mesti cari orang jahat. Jadi yang selalu kena label jahat ni UMNO. Lepas tu saya selalu kata, kalau lah UMNO ni jahat sangat, tendang je lah UMNO daripada kajian perpaduan dekat federal. Kan? Jahat, rasuah hari ni. Pergi tengok dekat penamaan calon, tolak UMNO, tolak rasuah. 1 undi untuk BN, 1 undi untuk Najib Razak lepas. Kebayangkan betapa ceteknya kepala otak dia orang ni kan. Jadi pada saya, kempen yang macam ni, macam mana pandangan you all lah pada kempen-kempen yang macam ni? Macam saya, sebab Datuk pun tahu saya ni masih lagi di peringkat pejabat awam. Jadi pendekatan, saya cakap dengan kawan-kawan, pendekatan kita adalah kita jangan menyentuh berkenaan tentang buruk lawan kita, tapi kita menceritakan apa tawaran kita kepada rakyat, apa yang kita boleh buat pembangunan di Paroi, apa yang kita boleh beri kepada mereka. Benda-benda ni lebih menarik minat mereka. Saya ambil satu analogi dari Datuk. Contoh, ada satu gelas, ada air hitam lah. So kalau kita tuang air putih banyak-banyak, air hitam tu akan keluar dan gelas tu akan menjadi jernih. Macam tu juga konsep kami akan menceritakan kebaikan. Kita kata tentang apa potensi yang kita ada. Dalam saluran yang sama, mereka akan berfikir, tengok grup sebelah ni asyik kutuk UMNO je. Yang UMNO tak ada pula kutuk dia. Jadi benda tu, naratif tu sedikit sebanyak dia akan menyebabkan minda mereka akan berkata, orang yang buruk, cerita buruk ni sebenarnya orang buruk. Jadi macam tu, kaedah politik. Saya rasa sekarang ni Datuk, kita kena mainkan naratif ini untuk kita dapat, terutama nak pegang jiwa-jiwa orang muda ni tu. Baik, itu pada saya pandangan yang sangat bernas. Pesanan yang buat perangai ni kadang bukan orang muda sangat, orang tua yang lebih-lebih ni kan. Jadi kita minta ini musim-musim pilihan raya ni kita lebih berhemah. Kalau kita ada tawaran yang lebih baik, kalau kita rasa kita lebih bagus pada orang, ceritakanlah apa yang kita nak buat tu, apa game changer kita untuk rakyat. Rakyat pula tu sekarang bijak kan, segala yang kau cakap tu dia akan rakam. So apa-apa yang hari tu keluar balik kan. Jadi hari ni mana yang dah termuntah dulu kena jilat balik muntah dia. Jadi hati-hatilah orang politik ni kalau nak berjanji musim pilihan raya. Jadi apa pun kita ucap terima kasih kepada IR kerana pada saya puji ini satu program yang sangat bagus, mendekati kumpulan-kumpulan anak muda. Kerana mereka ni dia rata-rata di seluruh negeri lebih daripada 50 lebih peratus mereka adalah pengundi dan ini adalah satu inisiatif yang baik dan kita doakan supaya kepimpinan UMNO Barisan Nasional di Negeri Sembilan ni dapat cakna mendengar pandangan-pandangan anak muda ni. InsyaAllah kita akan teruskan sesi ni. Kami akan berulang alik daripada Johor, Seremban, Johor, Seremban, Johor, Seremban. Kerana kita tak nak terlepas peluang mendekati kumpulan-kumpulan akar umbi. Sekian daripada kami yang berlangsung daripada Seremban ni, daripada Lavender ni Lavender apa? Lavender Height. Nama macam Dun Paroi. Lavender Height, Dun Paroi. Jadi nanti bila pilihan raya ni penuhlah kawasan ni kan nanti orang makan dan sebagainya. Jadi
Terima kasih atas perhatian netizen semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.